berbekalkan tumbler aku yang comel ni. Ini aku buat SMS dan juga handphone aku. Hari ni aku nak kena ada satu kedai ni yang kau boleh dengar sambil kau boleh menikmati makanan dan juga minuman. Kau tahu, orang cakap vinyl. Inilah kedai dia, Eternal Vinyl Cafe. Buka ke? Jadi saya nak salted brown sugar cream latte. Masukkan dalam ni. Oh, masuk dalam. 35. Alright, thank you. Okay, pun tak sini. Satu dan satu lagi untuk korang dengar. Ni first time aku cuba benda di sini tau. Kau cuba dulu. Cuba kau dengar. Baik kan? So macam dapat kalau jenis yang vinyl ni, kau start daripada sini, habis dia sampai hujung ni. Dengar ni. Nice. Aku suka. Okay, so dah stop. Dia nak try lain pula. Ayo. Ni, Aizah apa nama ni? Salted brown sugar. Thank you so much. Macam-macam ada ke Jackson pun ada. Okay, ke Jackson. Ya. K-pop. I suka Twice je. Tak payah K-pop. Kalau pop, Olivia Rodrigo. Yang ni pop juga. Ataupun Sabrina Carpenter. I see One Direction. Let me hear this. Thank you so much. Okay. Ada One Direction guys. Alright. Okay. Ni lagu apa lah? Tak tahu. So kita pusingkan dia. Satu lagu je aku nak dengar ni sekarang. Dengar. Korang dengar juga ni. Boleh dengar jangan. Tapi dia punya kedap tu tak kau dengar kan. Nah, kedap. Nice lah mic dia. Dia punya speaker ni. Baik tau. Baik dia. So benda ni mesti kau boleh control dia punya sound lah. Sound kau nak kuat mana, kau high macam mana. Guys, jom kita cong. Tumbler jangan lupa. Ini buang. Ni buang mana? Oh, boleh. Kotor. Tak apa. Betul? Memang. Bye-bye. Itulah guys, dah habis. Aku semacam aku baru nampak dia luar. Terang weh. Apa-apa pun thank you Eternal Vinyl Cafe. Ciao.